Ada 3 benda yang saya tak berkenan sangat-sangat untuk season yang kali ni. Karakter yang paling useless sekali dalam season 3 ni, saya rasa bukan season 3 lah, Squid Game tu sendiri, detektif tu useless as shit. Season 1 nampak okay, kau nak kenal abang kau nak cari abang kau sampai kau ditembak dan jatuh ke gaung tu lah. Okay, season kedua pula nampak yang kau ni dah kumpulkan geng untuk cari pulau tu, cari abang kau apa semua. Season ketiga is damn useless. Hang tak ada pun, tak ada beza. Dia tak ada beri efek langsung dekat filem ni. Dan yang ketiga pula adalah The VIPs. Antara the worst acting yang pernah aku tengok. Dialog cringe, lakonan kayu. Depa ni siapa lah pelakon ke? Asal macam teruk sangat diorang pelakon ni. Diorang set up kan VIP ni sebagai satu entiti yang dia pengawal, maybe they are the final villain. Tapi sampai ke akhirnya bullshit.